macam-macam benda dia nak tunjukkan, tapi in the end tak ada satu benda pun kesampaian kepada penonton. Hey, what is up my good people? Okay, pada beberapa hari yang lepas, aku dan juga kawan-kawan aku pergi menonton filem The Chris. Ni bukan The Chris, ni The Lightsaber. Filem The Chris ni merupakan antara filem yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Pas menonton filem ni, aku boleh katakan, ni bagi aku, filem ni bingit dan sangat-sangat overwhelming. Aku rasa macam dah lah filem ni 2 jam setengah, 2 jam 40 minit. Bila start movie ni aku dah rasa macam bilion habis. Filem The Chris ni merupakan filem yang menceritakan tentang silat, agama, bangsa dan negara. Something like that. Macam mana yang korang pernah tengok filem Mat Kilau, korang pernah tengok filem Pendekar Awang. Filem ni sekali lagi mengetengahkan tema tentang bangsa Melayu dan juga keris dan juga silat. Dan kisah dia pada awalnya dia tunjukkanlah macam ada watak Laksamana Hang Tuah sedang berlawan dengan Hang Jebat, dan macam mana the keris yang menjadi subjek dalam filem ni bernama keris Tempa Melaka. Sebuah keris yang diberikan oleh Sultan Melaka kepada Hang Tuah waktu dia nak lawan dengan Hang Jebat. Waktu tu Hang Jebat pakai Tameng Sari, tapi Hang Tuah pakai keris Tempa Melaka. Dan keris ni lepas tu dia fast forward pergi ke zaman tahun 2025, di mana cucu cicit kepada Hang Tuah memegang legasi Hang Tuah, keris Tempa Melaka ni, yang mana keris ni in the end menjadi rebutan oleh pihak-pihak luar. Dan watak utama dalam filem ni, Daing, yang juga melakukan watak Hang Tuah dekat dalam filem ni, perlu berlawan dengan di dalam sebuah tournament MMA, yang mana keris Tempa Melaka ni menjadi hadiah untuk tournament ini. Dan villain dia dilakonkan oleh Abid Abimbola yang membawa watak John Wicky ke John Vicky, kejap John Wicky, lepas tu jadi John Vicky pula nama dia. Secara keseluruhan lah filem ni, apa yang aku boleh kritik ataupun apa yang aku boleh komen, kalau aku nak ceritakan dulu daripada sudut teknikal, ini perkara pertama yang macam aku nampak dan aku dengar bila terus menonton filem ni adalah dia punya masalah dubbing, masalah ADR dia. Kalau tengok filem ni memang kita boleh terus nampak percakapan ataupun gerak mulut watak-watak dekat dalam filem ni macam tak synchronize dengan dubbing dalam filem ini. Ibarat macam kau tengok filem daripada luar negara dimasukkan ke dalam lokal dan dia alih suara ke bahasa Melayu. Dia lebih kurang macam tu. And then lepas tu daripada segi sinematografi dia pula pun macam color grading yang terlampau bermain dengan color-color yang very single tone, ada kejap-kejap color hijau, kejap color kuning, ada macam tak sepadan lah dengan babak yang nak disampaikan dekat dalam filem ni. Tapi itu semua mungkinlah boleh dimaafkan lagi. Apa yang aku rasakan sangat-sangat teruk yang boleh condemn filem ni adalah penggunaan AI untuk certain babak yang macam kau tak perlu AI pun tak apa. I mean, fine, dia tunjuk koreografi semua tu cantik kan, dia tak AI kan benda-benda tu, which is good. Kadang-kadang orang menggunakan AI untuk nak tunjuk aksi ataupun nak tunjuk babak-babak CGI yang diorang tak mampu nak buat CGI. Tapi untuk ni, kita di AI kan bagaimana? Di AI kan bahagian YB Sanusi bawa motor Harley Davidson. Itu yang di AI kan. So bagi aku personally macam tak perlu kot benda tu. Kau nak AI kan? Kita dah lah banyak kali condemn kan penggunaan AI dekat dalam filem. Dan kalau AI tu digunakan dengan sebaik mungkin sampai kita tak nampak sangat penggunaan AI tu, mungkinlah macam fine, tak apalah kan. Kita tak nampak benda tu. Ni obvious nampak AI tu dan pada babak yang tak sepatutnya pun. Tu satulah. And then yang kedua, skrip cerita ni macam aku cakap tadi, dia punya plot macam all over the place kan. Even sinopsis, bila aku ceritakan sinopsis dia pun, aku pun tak faham dan tak berapa jelas dengan motivation sesetengah watak. Macam ada watak orang India yang try hard sangat nakkan keris Tempa Melaka tu, tapi in the end dia tak bagi tahu pun kenapa dia nak keris Tempa Melaka tu. Faham lah mungkin keris tu berharga ke apa kan. Tapi kalau nak tunjuk keris tu berharga pun mesti ada reason dia berharga macam mana. Mungkin ada sejarah keris tu dengan keluarga dia ke, dengan diri dia ke apa ke, tapi dia tak tunjukkan. So ibaratnya aku nak katakan di sini, skrip dalam filem ni dia macam skrip first draft yang dijadikan final script. So maksudnya skrip ni bila dia buat first draft, dia tak sunting dulu, dia tak filter out dulu mana babak yang perlu, mana babak yang tak perlu. So daripada first draft ni terus dia jadikan final script, terus dia shoot filem.
Itu skrip. Bila dah di-shoot ke dalam bentuk filem, 2 jam 40 minit tu, kenapa jadi 2 jam 40 minit? Sebab dia tak trim dengan cukup cantik. Tiba-tiba ada babak waktu diorang tengah berborak dekat dalam bilik meeting tentang macam mana nak jalankan sebuah tournament ni. Tiba-tiba ada watak, I think it's Zulkifli M. Osman, yang bercakap kata, okay, kalau nak isi borang, boleh isi borang guna form ni, ataupun tuan boleh scan QR code kami. I mean, benda tu, yes, in real life kita akan buat benda tu. But tak perlu tunjuk dalam filem. Ini baru satu contoh. Ada banyak lagi contoh-contoh lain yang mana bila ada conversation antara dua watak, conversation tu tak nampak hala tuju dia ke mana, tiba-tiba macam tersasar jauh daripada conversation asal. So this is one of the reason lah kenapa filem The Keris ni agak teruk cara pemikiran dia. Dan kemudian bawa pula kepada perkara lain yang aku rasakan pun boleh diperbaiki juga adalah lakonan para pelakon dekat dalam filem ni. Yang pertama sekali adalah pada watak Daing. Pelakon pada watak Daing ni memang dia berlakon aksi apa semua tu memang aku puji. Tapi bila dia nak lontarkan, dia nak project dia punya performance tu, there's no karisma lah untuk dia sebagai seorang hero. Itu baru dia. Dan lepas tu tengok pula watak-watak supporting actor yang lain. Semuanya macam berlakon iklan. Dan paling worst sekali, dialog-dialog diorang tu, bila diorang bercakap tu, macam AI pula berlakon. Bila cakap pasal pelakonan macam AI ni, is something yang macam not good lah sebenarnya kan. Sebab nampak robotik, nampak kayu. Tu sebenarnya maksud aku. Yang lakonan mungkin boleh puji, I mean like macam taklah dia berlakon sangat ke apa pun. Is watak Abi Abimbola sebagai John Vicky dekat dalam filem ni, which is dia jadi villain. So macam okey lah jadi villain, mungkin senang kan nak berlakon kan jadi villain, just tunjukkan je kau memang jahat. So daripada situ Abi Abimbola ni dah macam berjaya menguasai performance dia berbanding dengan pelakon-pelakon lain dekat dalam filem ni. So tu benda-benda yang macam aku rasakan sangat banyaklah perlu diperbaiki. Kalau nak kata ada ke benda yang boleh dipuji, ada ke benda yang macam sikit takkanlah macam tak best langsung. Okay, satu benda lah yang kalau macam aku boleh bagi kredit adalah koreografi aksi dekat dalam filem ni. Itu aku boleh puji sebab nampak koreografi aksi silat, macam watak Daing pun buat backflip, ada parkour lah dalam filem ni, ada kickboxing, ada banyak lagi martial art yang lain. Itu semua aku boleh puji. Koreografi dia memang sangat halus. Tetapi walaupun benda ni satu perkara yang bagus dekat dalam filem ni, tapi dia dicemari dengan babak aksi yang stretchy menjadi draggy. So tu watak aksi tu dah cantik, tapi macam panjang pula babak pertarungan tu. So bila panjang, babak aksi yang patutnya intense dan intimidating dan juga menarik, jadi kurang menarik, jadi macam annoying, jadi macam membosankan pula in the end. So itulah masalahnya. Yang baik pun dikaburi dengan perkara-perkara yang tak baik. So membuatkan The Keris ni satu pengalaman sinematik, again yang aku katakan, bingit macam tin kosong. Sebab macam-macam benda ni nak tunjukkan, tapi in the end tak ada satu benda pun kesampaian kepada penonton. So secara keseluruhannya, untuk filem The Keris ini aku boleh bagi rating sebanyak 2/10 bintang.